Hello guys, welcome to my channel. Korang, hari ni saya nak kongsi aplikasi yang terbaru bernama Basket Legend. Aplikasi ni sama sahaja seperti aplikasi yang sebelum ni saya kongsikan. Baiklah, korang lengkapkan dahulu profil dengan memilih karakter yang telah disediakan dan mengisi nama mengikut kehendak korang. Seperti biasa, saya akan isi nama sebagai pemburu wang digital. Kita akan tekan next sahaja. Tekan next lagi. Okey, tekan finish. Sebelum kita mula bermain aplikasi ini, kita akan tengok dahulu menu yang ada dekat dalam aplikasi ini. Baik, seperti biasa, dia ada hot, offer, task offer dan survey offer. Korang boleh tengok sendiri dan boleh cuba buat mana yang korang berminat nak cuba. Tapi saya tak sarankan untuk bermain di menu offer wall ini. Okey, kita tekan start dan sebelum tu kita akan diminta memberi kebenaran di bahagian setting. Korang tekan je untuk beri kebenaran. Lepas tu sekarang saya akan tunjuk cara bermain aplikasi ini. Mudah sahaja dan kita akan mula mengumpul koin melalui aplikasi ini. Okey, kita dah mula kumpul koin. Saya akan bermain atau aktifkan aplikasi ini sehingga batas penghasilan harian dan saya akan potong banyak bahagian agar tidak terlalu lama untuk nampak hasilnya. Saya dah capai batas penghasilan harian. Saya telah pun mengaktifkan aplikasi ini selama 3 jam 30 minit dan berjaya mengumpul sebanyak 9 sen US dollar. Baik, korang, kita tengok bahagian pengeluaran. Dekat situ kita boleh tengok ada banyak pilihan e-wallet. Tapi kita kat Malaysia ni lebih mudah untuk menggunakan TNG e-wallet dan minimum korang kena ada 35 sen US dollar. Saya tak dapat nak tunjuk bukti pengeluaran sebab saya tak capai lagi batas minimum pengeluaran. Nanti saya akan share video sekiranya saya sudah boleh buat pengeluaran. Kita berpindah pula ke bahagian referral atau invite rakan. Kita boleh tengok dekat situ jika korang invite rakan korang akan menerima sebanyak 10 sen US dollar dan akan menerima 0.0001 koin jika ada yang klik link korang tanpa mereka download aplikasi ini. Kalau korang berminat nak cuba aplikasi ni, korang boleh download melalui link yang saya sediakan dekat ruang description. Okey, terima kasih guys. Jangan lupa subscribe tanda support korang untuk channel ini.